Hari ini saya nak share resepi perut air asam. Akan untuk merebus untuk merebus perut. Okey, serai, halia, dan garam. Okey, sekarang kita masukkan perut ini perut bulat. Perut, kemudian perut ni. Perut frozen, kita campur. Kita rebus dia lebih kurang dalam 1 jam. Kita ada bawang putih dengan belacan yang kita dah bakar. Ada perahan air asam Jawa, ketumbar. Kita letakkan ketumbar dengan asam keping. Okey, sambil tunggu perut kita masak, kita nak potong-potong bahan-bahan dulu. Yang kita dah bakar dengan bawang putih yang kita dah bakar. Ini kita kisar. Asam Jawa. Lepas kita kisar, macam mana rebus perut kita lebih kurang dalam 1 jam. Kita buang air dia dulu. Kemudian kita air tadi kita dah buang. Kita dah tapis perut yang kita rebus tadi. Air baru ini tu kita rebus lagi dia sekali. Bahan yang tadi. Kita punya perut pun dah masak, guys. Dulu buat memang menyelerakan. Dan ini jadi kejadian dia. Oke guys, sekarang kita nak mula masak. Perut kita potong, bawang merah, masukkan bahan yang kita dah kisar tadi dalam. Akar ketumbar, garam ni kita letak 1 sudu dulu, gula 2 sudu, cuka sikit je, jangan banyak. Ni masam ni terpulang atas kita kalau nak masam kita letak lebih, ada limau nipis tu, mantap ni. Okey, sekarang boleh kita hidang. Bau dia, guys.